Dikatakan baru ni orang Rom datang ke alam Melayu untuk belajar membuat kapal dan juga berbagai lagi dakwah yang lain. Jadi ini telah menimbulkan pelbagai polemik di kalangan masyarakat kita. Jadi jempol kurang senang bila isu sejarah menjadi bahan gurauan dan bahan jenaka media sosial. Ya, pemecatan Profesor Soleha Yaakob oleh Universitas Islam Internasional Malaysia ternyata memunculkan ragam reaksi dari warga sebelah. Ada yang mendukung dengan tindakan dari Universitas Islam Internasional Malaysia dan ada juga yang mempertanyakan dan bahkan menolak tindakan pemecatan tersebut. Apalagi ada berita bahwa Profesor Soleha Yaakob akan membawa masalah tersebut ke mahkamah. Nah, bagi orang-orang yang mendukung paparan sejarah dari Soleha Yaakob, sangat mendukung tindakan tersebut dan akhirnya mencuat ragam komentar dari warganet sebelah. Kita satu Malaysia nak tahu arahan dari siapa yang suruh pecat Prof Soleha ini. Sangat setuju. Bawa kes ke mahkamah dan tanya UIM siapa yang aratkan Prof dipecat 24 jam. Akan terbukalah nanti cerita sebenar. Kami sokong doktor. Teruskan perjuangan. Bongkarkan sejarah Melayu dan sejarah Islam. Nanti kita tahu siapa orang munafik dan fasik di kalangan kita. Adalah tu yang tak senang dengan Prof dan pendedahan yang Prof buat. Moga Prof dalam jagaan Allah. Kalau apa yang Dr. Soleha bagi tahu tidak betul, perbetulkan dengan hujah yang ilmiah juga. Bukan terus dipecat tanpa diberi peluang untuk menjawab segala salah laku beliau jika ada. Semua orang-orang Melayu mesti sokong Prof ni yang memperjuangkan hak-hak orang-orang Melayu. Sebab dia lantang bercakap pasal sejarah Melayu, nak kebangkitan dan keberanian darah Melayu. Kenapa orang takut sangat dengan kebangkitan pengajian sejarah Melayu? Tak faham aku. Bila bercakap pasal sejarah Melayu, ada yang panas. Sebab tak nak generasi muda celik pasal sejarah ke? Dr. Soleha tetap terbaik. Beliau dapat huraikan fakta sejarah tentang tamadun Melayu. Kita patut bangga bangsa Melayu itu bangsa yang hebat. Ada yang tak boleh terima kenyataan sejarah yang Prof cuba buktikan lah tu. Aku pelik UIM ni. Atas arahan siapa? Siapa yang suruh? Tiba-tiba pecat Prof. Tolonglah jangan bagi masuk campur organ lain yang bukan tahu selok-belok sejarah dulu. Pelik sungguh. Prof ni buat kajian bukan suka-suka. Dia mahir dalam bidang tersebut. Jangan terlalu cepat menilai tanpa siasatan yang telus. Bila ahli akademik bercakap di luar bidang ilmuannya, ia adalah sesuatu yang tidak normal. Itulah pihak majikannya minta bukti-bukti ilmiah dari kata-katanya. Namun hingga ke hari ini, fakta, hujah, sumber rujukan masih belum dibuktikan. Jadi 100% aku setuju dia dibuang UIAM. Betul kak? Tiba-tiba je keluar semua fakta NIM. Dari mana dia gali sambil duduk dalam pejabat? Berabad-abad pengkaji sejarah tak jumpa, tapi dia seorang jumpa. Patut tunjuk bukti. Kalau nak bukti pun tak faham kerana tulisannya tak pernah kita faham dan jumpa. Linguistik bahasa Arab tu susu galur bahasa. Misal laras bahasa, sejarah asal bahasa dalam bahasa Arab. Tapi bukan sejarah bangsa atau negara. Eloklah dipecat, mengelirukan orang ramai. Ya, sebagaimana berita yang beredar, dari pihak universitas juga memberlakukan batasan ketat terhadap penggunaan nama institusi dalam berbagai saluran komunikasi, publikasi, hingga materi promosi yang berkaitan dengan Soleha. Keputusan ini juga mencakup larangan penggunaan gelar atau jabatan yang menghubungkannya dengan UIAM dalam materi promosi, pelaporan media, publikasi maupun iklan. Langkah institusional ini diharapkan dapat menyelesaikan simpang siur mengenai status kelembagaan sang mantan akademisi. Prof Soleha memiliki latar belakang keilmuan di bidang linguistik Arab, namun ia kerap menyampaikan ceramah-ceramah sejarah yang bukan background keilmuannya, sehingga banyak paparan sejarahnya memicu perdebatan publik, seperti mengklaim bangsa Romawi kuno mempelajari teknik pembuatan kapal dari pelaut Melayu. Selain itu, ia juga melontarkan pandangan kontroversial lain pada kurun 2025 hingga 2026, termasuk menyebut bangsa Melayu kuno mengajari Cina seni terbang, serta menduga kekayaan biji besi di Kedah berasal dari hujan meteoritik. Dan masih beberapa statement beliau yang menuai kontroversi. Ini Dr. Soleha Yaakob. Dia ada banyak pandangan yang agak kontroversi berkaitan sejarah alam Melayu. Dia sebelum ni bekerja dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Hari tu UIA keluarkan statement bahawa Dr. Soleha dah ditamatkan perkhidmatan pada 27 April. Jadi lepas-lepas ni dah tak boleh kaitkan Dr. Soleha dengan UIA lah. Sebab dah tak ada jawatan dalam universiti tu.
dan dia juga tak wakili UIA lah. Antara kenyataan kontroversi, kalau kita ingat, beliau pernah dakwa masyarakat Rom purba belajar teknologi buat kapal daripada alam Melayu. Yang baru ni dia bawa teori biji besi di Kedah purba adalah daripada hujan meteor zaman silam. Ada banyak lagi dakwaan-dakwaan ni lah sebelum ni. Solehah Yaakob dipecat UIEM. Pelajar mana rugi? Bekas Profesor Linguistik Arab itu kata dia akan bawa kes ke Mahkamah Perusahaan. UIEM sahkan perkhidmatannya tamat 27 April 2026 dan dia tak lagi boleh guna sebarang gelaran atau kaitan universiti. Kenapa ini jadi besar? Sebab semuanya bermula daripada satu klip kuliah tular November 2025. Dakwaan bahawa orang Rom belajar bina kapal daripada orang Melayu. Soeha pertahankan, kata ia berdasarkan kajian panjang. Ini rekod yang penting. UIEM tak terus pecat ikut klip tular. Panel siasatan dalaman ditubuhkan pertengahan November 2025 dan keputusan datang 5 bulan kemudian. Sebelah dia pula, Solehah kata dia dipecat dalam 24 jam, tak dibenar rayu dan dia tolak tawaran pampasan 6 bulan gaji. Siapa betul? Itu kerja mahkamah, bukan kerja kita. Tapi yang kita kena jaga, nilai ijazah anak kita. Bila dakwaan yang belum disahkan tersebar atas nama universiti, graduan Malaysia yang kena pandang serong di luar negara. Standard akademik yang kukuh dan hak pekerja yang dilindungi. Dua-dua kena jalan serentak. Kami duk dengar macam-macam isu kebelakangan ni berkaitan dengan statement-statement yang mai daripada Prof. Solehah. Adalah beberapa perkara kontroversi yang dia duk cakap kebelakangan ni. So, setakat ni kami tak dengar lagi pandangan Datuk Mufti tentang isu-isu berkaitan ni. So, minta pandangan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang pertamanya, kita dari sudut kebebasan akademik, iaitu memberikan pandangan yang berbeza ataupun memberikan ijtihad baru itu tidaklah suatu isu, bahkan kita menggalakkan pandangan-pandangan baru yang segar jika pandangan itu ada asas. Di sudut itu saya tidak lihat begitu bermasalah. Cumanya ia menjadi bermasalah apabila fakta-fakta yang dikemukakan itu salah. Dan saya melihatlah ada beberapa isu yang beliau bangkitkan, yang sebahagian tu saya tak nak ulas lah. Contohnya tentang orang Melayu ada ilmu boleh terbang, ajar orang Cina kungfu terbang, itu pun tak apalah sama ada dia superstitious ataupun satu andaian, ataupun yang lainnya tentang cerita yang panas sekarang ni, iaitu orang Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu. Itu pun saya ingat bukan sesuatu yang begitu getir untuk seorang memberi pandangan demikian. Tapi saya ada tengok satu video beliau yang membabitkan tentang isteri Nabi, iaitu Khadijah. Yang ni bagi saya serius, walaupun beliau menafikan bahawa beliau tak kata Khadijah daripada orang Melayu. Tetapi ada sepotong perkataan yang dia sebutkan yang bagi saya sangat serius di dalam ilmu sirah dan sangat tidak wajar diucapkan oleh seorang yang mempunyai title profesor. Yang kita lihat pada zaman kita ini ialah orang yang tidak mempunyai keahlian masuk ke dalam bidang sejarah ini, tidak memahami disiplin ini, tidak memahami bidang ini, kerana mereka tidak mempunyai keahlian, mereka menggunakan metodologi mereka yang lemah itu untuk mengkaji apa yang berlaku di dalam sejarah dan mengeluarkan klaim-klaim, lebih-lebih lagi di dalam social media yang sangat-sangat problematik. Iya, sejarah itu harus berpijak pada fakta dan kenyataan objektif berdasarkan bukti-bukti yang valid dari masa lampau. Sejarah bukan sekadar mitos atau dongeng, sehingga ia memerlukan pembuktian dan validitasnya. Penulisan sejarah memerlukan sumber primer dan sekunder yang dapat diuji kebenarannya. Pijakan utama sejarawan adalah apa yang benar-benar terjadi di masa lalu, bukan rekaan atau sudut pandang subjektif semata. Nah, bagaimana menurut Anda?